mana saja. Layan YouTube, ini Liga Domestik kita. Ini adalah Liga kita, Liga Malaysia. Berita terkini. Selepas tular Malaysia difitnah, fans Malaysia telah digegarkan oleh satu lagi berita baik. 4 warisan baru bakal diperkenalkan oleh Tunku Ismail pada Ogos ini. Beberapa hari ini, suasana bola sepak Asia Tenggara sekali lagi hangat diperkatakan. Ketika ini, nama Malaysia menjadi perhatian utama susulan dakwaan liar dari media Indonesia dan disambut pula oleh media Vietnam, sehinggakan Twitter fitnah itu sampai ke seluruh penyokong bola sepak Vietnam. Isu yang dibangkitkan adalah kononnya Malaysia bakal dikenakan tindakan FIFA kerana menaturalisasikan 5 pemain kacukan iaitu Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo, John Irazabal, Fernando Garces dan Emmanuel Machuca. Mereka bukan pemain naturalisasi, sebaliknya adalah pemain berdarah warisan. Seperti biasa, dakwaan itu datang tanpa fakta yang sahih, namun segera disebarkan secara meluas terutamanya oleh media TV One News dari Indonesia. Lebih mengejutkan, media Vietnam turut mempercayai dan menyiarkan fitnah tersebut seolah-olah ianya satu kebenaran yang telah disahkan. Pelbagai komen dan spekulasi mula timbul dalam kalangan netizen serantau dan mengheret nama Malaysia dalam naratif buruk dan berniat jahat. Namun di sebalik gelombang negatif yang cuba dicipta oleh berita Indonesia, kenyataan rasmi dari Persatuan Bola Sepak Malaysia telah pun menjelaskan bahawa kelima-lima pemain berkenaan telah mendapat kelulusan rasmi dari FIFA mengikut Artikel 5 hingga Artikel 8 dalam Peraturan Statut Kelayakan Pemain Antarabangsa. Ini bermakna tiada satu pun pelanggaran undang-undang FIFA berlaku dalam proses pendaftaran pemain-pemain warisan tersebut. Mereka layak bermain untuk Harimau Malaya berdasarkan darah warisan serta tidak pernah mewakili negara lain di peringkat senior. Malangnya, penjelasan ini tidak pula disiarkan oleh media di Indonesia maupun Vietnam. Seperti biasa, naratif yang memihak kepada kebenaran jarang sekali mendapat tempat mereka apabila sentimen dengki dan iri hati lebih menjadi pilihan. Fenomena kebangkitan Harimau Malaya di bawah kendalian Tunku Ismail nyata tidak disenangi oleh beberapa negara jiran. Ditambah sejak Malaysia memulakan projek Malaysian Abroad yang menyasarkan pemain-pemain warisan berkualiti dari Eropah dan Amerika Selatan, suara-suara sumbang dari luar terus kedengaran. Mereka seolah-olah tidak mampu menerima hakikat bahawa Malaysia kini sedang melalui fasa revolusi bola sepak yang sangat agresif dan juga terancang. Di bawah visi Tunku Ismail, skuad Harimau Malaya bukan lagi pasukan yang hanya mengharap bakat tempatan semata-mata. Baginda adalah individu yang sering memandang jauh. Malaysia perlu ke Piala Asia 2027 dan lebih penting lagi, layak ke Piala Dunia 2030. Tunku Ismail menyedari bahawa kita perlu bersaing dengan senjata yang setaraf dengan negara lain, termasuklah mendapatkan pemain kacukan atau warisan yang memiliki darah Malaysia. 7 nama yang sudah berada dalam sistem kebangsaan adalah Holgado, Figueiredo, Irazabal, Facundo Garces, Gabriel Palmeiro, Hector Hebel dan juga Emmanuel Machuca. Mereka bukan sahaja telah memperkuatkan pasukan, tetapi telah menghantar mesej jelas kepada lawan bahawa Malaysia tidak main-main. Kita tahu Tunku Ismail akan meneruskan projek revolusi ini dengan fasa kedua dan media dari Spanyol iaitu Estadio Deportivo telah mendedahkan perancangan Tunku Ismail iaitu perancangan batch kedua pemain warisan. Dalam suasana panas dengan fitnah dari luar, tiba-tiba satu berita dari Sepanyol membuat kejutan. Portal terkenal bola sepak Sepanyol itu melaporkan bahawa Malaysia sedang dalam peringkat akhir untuk mendaftarkan 4 lagi pemain warisan berkualiti tinggi dari Sepanyol dan Argentina. Pemain-pemain ini dijangka akan diumumkan secara rasmi pada bulan Ogos ini sebagai sebahagian daripada fasa kedua projek Malaysian Abroad yang diuruskan secara rahsia oleh Tunku Ismail bersama pengurusan tertinggi FAM. Menurut laporan tersebut, pihak FAM telah menyimak latar belakang keturunan dan dokumen pemain-pemain ini sejak awal tahun. Keempat-empat mereka dipercayai bermain di divisyen utama dan kedua di Eropah dan di Amerika Selatan. Mereka memiliki profil yang jauh lebih tinggi berbanding pemain batch pertama.
Beberapa nama telah dikaitkan dalam radar, termasuk pemain dari Akademi Sevilla, Racing Santander serta klub dari Liga Primera Nacional Argentina. Sumber menyebut, pemain-pemain ini bukan sahaja memiliki darah Malaysia daripada ibu atau nenek, tetapi juga masih belum pernah mewakili negara lain. Ini sekaligus membuka ruang luas untuk mereka sah beraksi bersama Harimau Malaya tanpa sekatan FIFA. Jelas bahawa Tunku Ismail terus kekal fokus dan langsung tidak gentar dengan fitnah Indonesia. Apa yang menarik perhatian ramai ialah bagaimana Tunku Ismail tidak melayan langsung segala fitnah tersebut dan melayan spekulasi liar dari Indonesia. Baginda dilihat terus marah ke depan, fokus meneruskan misi memperkasa pasukan negara tanpa terkesan walau sedikit pun. Dalam satu hantaran tidak langsung di laman sosial sebelum ini, Baginda pernah berkongsi satu situasi pertemuan tertutup bersama pegawai teknikal FAM dan individu dari luar negara yang dipercayai berkait rapat dengan kemasukan batch kedua pemain warisan. Sikap profesional dan berjiwa besar Tunku Ismail mendapat pujian ramai oleh penyokong bola sepak tempatan. Rata-rata kagum dengan ketegasan Baginda dalam mengangkat martabat bola sepak Malaysia walaupun terus difitnah dan diperlekeh oleh Indonesia. Jadi tak heran kenapa Indonesia dengki. Mereka hanya tahu kritik dan kecam tapi gagal buat benda sama untuk negara mereka sendiri, tulis salah seorang penyokong tegar Harimau Malaya di Facebook. Sejak Tunku Ismail mengambil alih hal ehwal teknikal Harimau Malaya, struktur bola sepak kebangsaan mula berubah secara menyeluruh. Penubuhan panel pemantauan pemain warisan luar negara, pembentukan pasukan pemantau prestasi individu serta jalinan rangkaian dengan kelab-kelab di Eropah menjadikan Malaysia satu-satunya negara ASEAN yang aktif melaksanakan projek ini secara sistematik dan besar-besaran. Matlamat utama bukan sekadar menang Piala AFF pada masa yang akan datang, tetapi menyediakan skuad mantap untuk Piala Asia di Arab Saudi. Dengan barisan pemain dari Liga Top Dunia yang mempunyai darah Malaysia, ditambah bakat tempatan sedia ada seperti Arif Aiman, Shihan Hazmi, Noah Lainik dan ramai lagi, Malaysia dilihat bakal memiliki skuad paling seimbang dalam sejarah moden bola sepak negara. Adalah lumrah dalam dunia sukan, kejayaan pasti mengundang kecaman. Apabila Malaysia mula memorak langkah lebih laju dari negara-negara jiran, rasa kurang senang mula timbul. Fitnah yang dilemparkan dari Indonesia bukan kali pertama dan pasti bukan yang terakhir. Namun satu perkara yang perlu dunia tahu, Malaysia kini tidak lagi sama. Dengan barisan pemain warisan yang berkualiti dan sokongan padu dari rakyat, Harimau Malaya kini sudah bangkit menjadi ancaman sebenar di Asia Tenggara. Kemasukan 4 lagi pemain warisan Ogos ini dijangka akan menggegarkan bola sepak serantau. Buat sekali lagi. Dan kali ini kita mungkin harus bersedia untuk menerima tuduhan dan fitnah baharu dari Indonesia. Dengan kehadiran Tunku Ismail, kita telah melihat kehebatan Harimau Malaya ketika beraksi di atas padang dan bukan sekadar berbicara di media. Mungkin kita melihat dengan mata yang sayu dan mereka sedang melihat kita dengan mata yang merah menyala. Kita bukan mencuri pemain, kita cuma memanggil pulang anak bangsa berdarah Malaysia dari tanah seberang dan mereka akan pulang demi jalur gemilang.